Dalam dunia kami itu, kami nak boleh berpangan dengan Indo. Kami mesti berpangan dengan laki sama laki, Indo sama Indo. So it's gay or lesbian. Jadi dalam hal tu, sampailah sekali aku bertemu dengan siko Indo. Udahnya kami dua ya lalu terus berpangan. Lalu kami dua ya mutus kati dekat berulai sama-sama. Aku terpaksa madah ngagai ianya boyfriend aku. Udah lama aku ke madah ngade. Sebenarnya aku straight, aku kayak gay. Hehehe. Dia menjelaskan hal tu ngagai orang kepala yang aku sayang. Paling pedih maya aku madah ngagai indai aku. Maya mula-mula ya. Lebih indai aku sikit nakkan setuju nanti aku berpangan dengan Indo. Lapannya menjadi satu kesalahan nanti kami berpangan tidak berpangan dengan Indo. Menjadi satu salah besar dia lihat tamak ngejia. Jadi dalam konteks tu aku kak kia, aku nak kita paham kah? Aku kak kia. Aku nak nemu nama kebuah. Dunia kita nagang ora bakaku berpangan. Aku nama kebuah. Lepas aku nomor aku straight. Hanya kerana aku straight berpangan dengan Indo. Orang semua ngai medak aku. Aku nama kebuah. Kayak aku nak madah negara kita tu mana ya? Basic culture tak mana? Utai dempak tak mana? Tang dalam hal tu aku degagak saya baka aku nak muka madah nama aku sudah kapan dah lama aku dah madah aku sebenarnya straight Stop. Nak diketawa gimana?